Ini kalau dah ramai lagi yang membuat penghinaan kepada Al-Quran, ini mungkin boleh jadi satu benda yang mengancam keselamatan dan keamanan dan juga keresahan masyarakat. So macam mana Uncle? Saya sebenarnya. Ya, dia apa yang dicakap oleh Menteri Agama itu memang saya belajar dan lulus undang-undang civil dan syariah ya. My postgraduate syariah di UUIA sendiri dan my law degree adalah di UiTM ya. Dan saya faham dari segi konsepnya undang-undang ini adalah untuk memberi pengajaran ya, bukan menghukum, but that is a principle, basic principle. Tetapi dalam konteks Malaysia kita kena mengambil kepada satu pendekatan in middle ya, bahawa walaupun kita tak tahu ya, saya rasa polis akan melakukan siasatan dari segi mental budak ini, termasuk apa yang kami report setahun sudah ya, yang begitu panas ya, sehingga Twitter saya running 1.2 million visitors. Jadi makna dia sekarang ini, makna pihak polis mesti membuat siasatan yang terperinci ya. Saya tidak mahu bahawa macam mana laporan kami ketika itu akhirnya hilang lenyap saja. Sehingga kan saya kontak kawan saya di Bukit Aman, pengarah bahagian siasatan itu, mengatakan bahawa tertuduh yang kami report ini, dia mempunyai masalah mental. Jadi itu berlaku tapi kami tidak tahu. Padahal saya tahulah sekarang ni. Tapi perkara yang sama juga sepatutnya jangan berlaku lah. We know that the law is not for punishment alone. It is for educational, untuk membawa kembali pesalah-pesalah itu ke jalan yang betul. It's okay. Tetapi dalam konteks negara kita ini, Malaysia, kita kena ingat sensitiviti kaum.